Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Dalam era digital yang semakin berkembang, pendidikan di Malaysia turut mengalami transformasi. Teknologi membuka peluang baharu bagi pelajar dan pendidik untuk mengakses ilmu dengan lebih mudah dan interaktif. Hari ini kita akan membincangkan tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara serta bagaimanakah teknologi menjelang tahun 2025 akan memberi impak besar kepada sistem pendidikan kita. Pendidikan adalah asas kepada kemajuan sesebuah negara. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan sistem pendidikan lebih berkualiti dan mampu bersaing di peringkat global. Salah satu inovasi utama ialah penggunaan bahan digital dalam pembelajaran. Bahan digital merangkumi e-buku, video pembelajaran, simulasi 3D dan platform interaktif yang membolehkan pembelajaran berlaku di mana-mana sahaja. Penggunaan bahan digital membawa pelbagai manfaat kepada sistem pendidikan. Antaranya, akses lebih mudah. Pelajar boleh belajar dari mana-mana tanpa batasan fizikal selagi terdapat sambungan internet. Pembelajaran interaktif, simulasi 3D, video dan animasi membantu pelajar memahami konsep yang lebih kompleks dengan cara yang menarik. Pemantauan prestasi. Sistem digital membolehkan guru menilai pencapaian pelajar secara automatik dan memberikan maklum balas segera. Menjelang 2025, dunia pendidikan akan berubah dengan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, menyesuaikan pelan pembelajaran mengikut keperluan pelajar. Realiti maya VR dan realiti terimbul AR menjadikan pembelajaran lebih imersif seolah-olah pelajar benar-benar berada di dalam persekitaran. Blockchain menyimpan rekod akademik secara selamat dan mengelakkan pemalsuan sijil. Namun, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi. Akses internet yang terhad. Bagi mengelakkannya, peningkatan infrastruktur internet dan penggunaan teknologi 5G adalah yang paling penting. Literasi digital. Guru-guru dan pelajar perlulah diberi latihan untuk menggunakan teknologi dengan berkesan. Keselamatan cyber. Pelindungan data pelajar haruslah diperketatkan bagi mengelakkan penyalahgunaan maklumat. Kesimpulannya, bahan digital memainkan peranan dalam memperkasa pendidikan negara. Dengan sokongan teknologi yang pesat, pendidikan digital akan menjadikan pelajar lebih berdaya saing di peringkat global.